Datuk Vesvirus bagi tahu beza orang Malaysia dengan Arab sarapan. Orang Arab makan sarapan banyak macam ni sebab tu susah kena gastrik. Breakfast orang Malaysia banyak beza. Okay. Sebab salah satu dia, orang Malaysia makan sikit je. Pagi makan roti telur, sanai kan. Telur sepuluh masak. Ini tunjuk. Ini portion, tunjuk. Portion orang Arab makan breakfast. So bermaknanya orang Arab tak boleh kena gastrik. Orang Malaysia tak boleh kena gastrik. Sebab makanan macam ni penuh. Ini pun tak cukup ni, dia kena tambah roti dia. Kita roti canai lah. Dia susah kena gastrik. Tak ada anxiety. So Dr. Man, you boleh berhenti kerja. Duduk sini, confirm tak ada Anxiety. Tak ada anxiety. Okay. Patutnya ambil gambar sebelum